sahabat dalam bilangan sejarah Islam dicatatkan ada 124,000 sahabat. Ramai. Dan masa ni yang saya nak cerita ni, masa ni Saidina Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat tak lebih 50 orang. Ada tak ramai. Tapi Saidina Abu Bakar ni dia macam teringin sangat nak sampaikan dakwah secara terang-terangan. Dia nak sampaikan pidato dia. Jadi tuan-tuan, saya pendekkan cerita tuan-tuan, Nabi sebenarnya tak setuju. Sebab Nabi tahu keadaan kaum musyrikin ketika itu memang tengah marah, tengah panas, tengah benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Saidina Abu Bakar pujuk juga, bolehlah wahai Rasulullah, untuk aku ni nak sampaikan. Dan Nabi pun kata, tak apalah kalau macam tu, silakanlah. Saidina Abu Bakar telah berdiri di tengah-tengah kota Mekah dan menyampaikan pidatonya untuk berdakwah di hadapan kaum-kaum musyrikin, tuan-tuan. Tuan-tuan, apa yang jadi? Saidina Abu Bakar telah didatangi oleh ramai kaum-kaum musyrikin ini dan Saidina Abu Bakar telah dipukul sehingga dalam riwayat, tuan-tuan, dalam sirah mengatakan bahawa wajah Saidina Abu Bakar ni dah tak nampak dah. Maknanya hilang wajah dia, teruk sangat dipukul. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kabilah Bani Tamim yang lalu di situ. Ini kabilah Saidina Abu Bakar, keturunan Saidina Abu Bakar. Nampak dan Saidina Abu Bakar berjaya ditarik keluar dan diselamatkan.